Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya nak cakap hari ni adalah sebab tadi saya ada terdengar yang mana orang cakap dia sebab ada masalah daripada kecil lagi, sebab kena marah dengan mak dengan ayah dia dan sebagainya. Sebab itulah dia bila dia besar dia ada masalah anxiety, depression sebagainya, sebab dia simpan masalah dia daripada kecil lagi. So sebenarnya memanglah itu mungkin salah satu punca apa dia ada masalah pada usia apa dah dewasa ataupun sebagainya. Sebab sebenarnya banyak punca dalam kita anxiety juga depression, tetapi itu adalah salah sebab yang dia rasa begitulah. Sebab ramai je orang yang daripada kecil lagi ataupun dididik dengan cara mungkin ibu dan ayah dia garang, tapi bila dia besar dia tak ada pun anxiety juga depression. Semua masalah diri kita sendirilah. Tetapi apa yang kita nak sebenarnya adalah solution. Macam mana caranya dia nak hadapi semua tu. Macam mana dia nak hadapi. Memang menjadi masalah lah apabila kita simpan masalah dari kecil sampai ke besar, kita simpan masalah tu. Sebenarnya dari kecil bila kita dah didik seperti itu, kita kena maafkan. Kita kena maafkan ibu ayah kita. Okay? Bila kita maafkan ibu ayah kita, InsyaAllah benda itu tak akan terjadi sama sekali. InsyaAllah dengan izin Allah lah. Tetapi jika ia terjadi pun, maka adalah sebab-sebab tertentu mana Allah nak kita kembali kepada dia, back to Allah. Sebab benda-benda ni berlaku adalah supaya kita ni ingat balik, reminder balik apa benda sebenarnya yang tak kena dengan hidup kita. Allah nak kita sebenarnya dekat dengan dia, cari dia supaya kita dapat ubati masalah kita tu sebenarnya. So solution apa yang kita nak gunakan bila kita hadapi anxiety ni sebenarnya? Tak ada cara lain. Kalau dah berbagai cara kita guna, antaranya adalah Al-Quran lah. InsyaAllah isi jiwa kita dengan Al-Quran. Al-Quran tu yang boleh mengisi jiwa kita. Itu antara tips lah yang paling orang kata membuatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah, apa saja masalah, penyakit dan sebagainya pasti ada ubatnya, pasti ada solution. So carilah solution, terus cari apa solution kita. Kadang-kadang ada orang boleh apa orang kata baik dia punya anxiety ke apa ke depression, tak kisahlah apa-apa saja, dengan membaca Al-Quran. Tengok ayat Al-Quran pun dah cukup. Sebab Al-Quran ni sangat amazing. Subhanallah, pasti ada ubat kita dekat situ. Itulah nak mengubat jiwa kita, nak menguatkan jiwa kita dengan Al-Quran, zikir, solat dan sebagainya. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bila kita tak nak tu yang macam susah sikit, tapi bila kita cuba mungkin hari pertama tak boleh, hari kedua tak boleh, tetapi bila kita cuba lagi, InsyaAllah doa pada Allah, kita akan mampu tak hadapi tu ketakutan tu. Sebab semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah yang akan sembuhkan kita, insyaAllah. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara ubatnya adalah dengan baca Al-Quran, bertadabbur, memahami maksudnya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah you can do it. Sama-sama kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.